Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Jadi hari ini kami akan mengadakan bual bicara santai bersama kami kumpulan 9 yang terdiri daripada 3 ahli kumpulan, iaitu Salahuddin, Safwan Iman dan saya, Muhammad Syuairi. Kami akan membicarakan ataupun menganalisis artikel yang bertajuk Isu dan Masalah dalam Perguruan dan Pelaksanaan Pendidikan Islam di Malaysia. Jadi, analisis yang telah pun kami lakukan ini terdiri daripada 3 segi. Yang pertama, keutuhan wacana. Yang kedua, sumber rujukan. Dan yang ketiga, kejelasan wacana. Tapi kan, apa sebenarnya maksud keutuhan wacana ni? Sahabat Iman boleh tolong jelaskan? Sudah tentu, saya boleh terangkan tentang keutuhan wacana. Jadi, keutuhan wacana tu apa ya? Jadi, keutuhan wacana ni dia merujuk kepada kesatuan atau kesinambungan dalam sesuatu teks atau wacana supaya mesejnya jelas, tersusun dan mudah difahami. Keutuhan wacana ni pula, ianya terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu keutuhan semantik, keutuhan leksikal, keutuhan gramatikal dan keutuhan fonologi. Keutuhan kita terus ke keutuhan semantik. Okay, jadi untuk yang pertama ialah keutuhan semantik. Apa yang sahabat-sahabat semua boleh faham tentang keutuhan semantik? Sebenarnya senang je nak faham apa tentang keutuhan semantik ni. Ianya berkaitan dengan makna. Sesuatu wacana atau ayat mesti ada kesinambungan makna supaya mesej yang disampaikan jelas. Jadi sebagai contoh yang telah saya ambil dekat artikel yang telah dianalisis, ayatnya berbunyi, apabila tanah Melayu telah mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, perkembangan pendidikan Islam terus rancak berlaku. Di dalam syur penyata Abdul Rahman Talib 1960, perkara berkaitan dengan perbelanjaan bagi pendidikan Islam ditanggung sepenuhnya oleh Kementerian Pelajaran. Apa yang keutuhan semantik daripada dua ayat ni? Okey, keutuhan daripada dua ayat ini ialah kedua-dua ayat ini berkisar tentang perkembangan awal pendidikan Islam selepas merdeka. Jadi kedua-dua ayat ini saling berkait untuk memberi mesej yang jelas dari segi penulisan tersebut. Baiklah, kita ke keutuhan yang seterusnya, iaitu keutuhan leksikal. Jadi apa yang dimaksudkan dengan keutuhan leksikal ni? Keutuhan leksikal ni ia berkaitan dengan pemilihan perkataan, iaitu leksikal yang konsisten. Ianya menggunakan kata ganti nama, sinonim, pengulangan kata, kolokasi atau perkataan yang sama bidang. Jadi kalau sahabat-sahabat semua susah nak faham tentang keutuhan leksikal ni, saya terus bagi contoh biar senang terus nak faham. Daripada ayat yang telah saya analisis daripada artikel ni, guru pendidikan Islam gemar menggunakan teknik tradisional dalam mengajar, antaranya menggunakan teknik pengajaran berpusatkan guru semata. Jadi dekat sini, mana dia punya keutuhan leksikal? Keutuhan leksikal yang terdapat pada ayat ini ialah perkataan mengajar dan pengajaran, di mana ianya menggunakan pengulangan kata, iaitu daripada perkataan mengajar, daripada perkataan ajar, iaitu yang telah ditambah perkataan menjadi mengajar dan pengajaran. Jadi itu merupakan keutuhan leksikal daripada segi pengulangan kata. Seterusnya kita ke keutuhan yang seterusnya, iaitu keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal ni ia berkaitan dengan tata bahasa yang betul dan konsisten.
Ia melibatkan persesuaian subjek, predikat, kata ganti nama, penjodoh bilangan, imuhan dan struktur ayat. Keutuhan gramatikal ni senang nak faham. Macam mana kita buat dalam penulisan tu, dalam penulisan yang kita tulis buat karangan tu, macam tu jugalah kita buat penulisan dekat komputer. Mana kita menitik beratkan tentang dia punya subjek predikat, dia punya ganti kata ganti nama, penjodoh bilangan, macam mana titik, titik koma, lepas tu tanda ayat tu. Jadi dekat sini saya bagi contoh yang mudah, iaitu ia melibatkan penjodoh bilangan. Iaitu ayatnya yang mana mereka gagal membaca ayat-ayat Al-Quran yang lebih panjang. Kat sini dia punya keutuhan gramatikalnya ialah ayat-ayat. Iaitu ia menggunakan penjodoh bilangan. Senang kan nak faham kat sini. Dan kita ke keutuhan yang terakhir, iaitu keutuhan fonologi. Uish, mesti macam fonologi. Apa benda tu kan? Sebab tak pernah dengar. Okay, jadi saya terangkan apa itu keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi ini berkaitan dengan bunyi bahasa sebutan, intonasi, rima dan irama. Selalunya keutuhan fonologi ini selalu digunakan pakai dalam puisi, sajak atau ucapan. Kadang-kadang dekat bahagian lisan ni jaranglah orang pakai. Selalunya dekat tulisan lah sebab macam contoh puisi sajak. Sebab orang-orang nak kasih cantik dia punya hujung-hujung ayat tu. Jadi tapi dekat penulisan pun ada jugalah kebutuhan fonologi ni. Antara contohnya seperti ayat yang telah saya gariskan, iaitu mengalami kurang persediaan dan kurang terlatih dalam memberi penerangan dalam mengajar elemen pendidikan seks di sekolah. Kat sini saya highlight dekat perkataan kurang persediaan dan penerangan. Dekat situ terdapat keutuhan fonologi dari segi rima, NG, lepas tu AN. Mana dia menggunakan rima dekat situ. Dari segi ucapan kat situ. Jadi semua boleh faham tak tentang keutuhan fonologi ni? Saya nak tanya sikit boleh Oh, tak? silakan. Kan man kata dia macam kebutuhan fonologi ini penting dalam komunikasi lisan dan sebagainya tu kan. Ya. Kalau pantun dia termasuk sekali juga ke? Ya, pantun pun termasuk sekali. Macam tu. Baik, Saya dah faham dah? Okey, baik. Baik, sumber rujukan. Saya tak boleh terang pasal benda ni. Ada tak siapa-siapa sahabat-sahabat yang boleh terangkan tentang sumber rujukan ni? Bisikan saya untuk mencelah. Saya rasa saya ada sikit banyak idea untuk menjelaskan tentang sumber rujukan ini. Sebagai apa orang panggil macam mukadimah dia, sumber rujukan ini ialah bahan-bahan yang digunakan untuk menyokong, menguatkan dan memberikan kredibiliti kepada idea dan hujah penulis. Okey, sekarang kita beralih ke kemahiran untuk membuat rujukan. Untuk membuat rujukan ini bukan sekadar saja ataupun main-main, kerana kemahiran untuk membuat rujukan ini menitik beratkan aspek gaya citasi dan juga rujukan yang diambil. Apa tujuan utama sumber rujukan ni dalam penulisan? Ia sebenarnya banyak tujuannya. Antara salah satunya dapat digunakan untuk menyokong hujah penulis, memberi kredibiliti dan juga mengelakkan plagiarisme agar penulis asal tidak penulis asal itu mendapat kredit dia dan tidak memberikan kepada orang yang lain. Okay. Kemudian kita beralih kepada perkara yang selanjutnya, iaitu prinsip umum dalam citation. Tapi sebelum saya meneruskan topik ini, mungkin dalam sesetengah penonton akan tertanya-tanya apa itu citation. Secara ringkasnya saya boleh katakan citation ini lebih kurang macam cara penulisan untuk kita meletakkan sumber rujukan itu dalam sebuah penulisan lah. Kata mudahnya macam itulah, macam kata bukti. Dapat bukti ni. Kita boleh lihat contoh dalam petikan yang telah saya potong ini. Kita boleh tengok pada baris yang terakhir.
iaitu Muhammad Saleh 2004 yang telah berada dalam kurungan. Yang ni apa panggil, dikatakan sebagai citation. Citation inilah dapat menunjukkan kepada pembaca bahawa Muhammad Saleh ini lah yang menunjukkan idea-idea dia ni pada tahun 2004. Jadi orang yang membaca tu akan jadi tahulah siapa idea asal untuk idea asal apa kata penulisan ini. Macam tu lah. Dan selain itu juga, citation ini ada dua jenis, iaitu petikan terus dan prafrasa. Petikan terus ni ia orang panggil direct quote, iaitu ayat yang diambil secara bulat-bulat lah, mesti dalam tanda petikan dan disertakan dalam contoh, macam seperti dalam petikan inilah. Sama kan. Ini orang panggil petikan terus, direct quote. Yang seterusnya prafrasa ni pula, ia macam idea orang lain yang ditulis semula dengan kata sendiri, tetap perlu rujukan. Contoh yang saya boleh beritahunya macam kita boleh tukar nama ini, maafkan saya, kita boleh tukar kurungan ini dan meletakkannya pada tahun sahaja. Macam tu pun dikira sebagai citation juga, tapi dipanggil sebagai citation prafrasa. Okay. Saya harap banyak pasal sumber rujukan ini membantu penonton semua lah. Kerana selepas ini kita akan beralih kepada topik yang seterusnya, iaitu topik kejelasan wacana yang akan saya berikan kepada saudara Syuairi. Jadi, mungkin ramai yang tertanya, apakah sebenarnya kejelasan wacana ni? Rakan-rakan saya pun ramai yang tertanya-tanya, ramai yang keliru. Jadi, saya akan menjelaskan apakah itu kejelasan wacana. Mana? Okey, yang pertama, kejelasan wacana ini terbahagi kepada beberapa bahagian. Jadi, bahagian yang pertama ialah kohesi. Jadi, apa ni kohesi? Okey, kohesi ni antaranya tanda baca. Jadi, seperti yang kita semua dapat tengok, yang saya dah pun tandakan berwarna biru, itu ialah tanda baca yang telah pun digunakan dengan betul oleh penulis dalam artikel ini. Dia menggunakan tanda koma dengan betul, dan juga dia menggunakan kurungan untuk tahun. Okey. Seterusnya, dia menggunakan beliau menggunakan kata hubung. Kata hubung yang bertepatan dan sesuai dengan ayat. Seperti yang kita dapat lihat, contohnya, beban tugas yang berlebihan ini dikhawatiri memberikan pengaruh negatif terhadap organisasi dan komitmen sebagai seorang guru. Jadi di situ dia telah menggabungkan beberapa ayat menjadi satu ayat menggunakan kata hubung. Itu kohesi. Terusnya, koheren. Okey. Jadi bahagian kedua ialah koheren. Jadi apa sebenarnya koheren ni? Koheren ni ataupun runtutan ialah lebih mudah untuk difahami jika saya memberikan contoh. Jadi contohnya, antara isu atau permasalahan yang terdapat dalam sumber rujukan ialah seperti kewujudan sebuah hadis palsu dalam buku teks pendidikan Islam kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM, Nur Hasmira Kautsar dan Siti Nurain 2015. Jadi di sini kita dapat lihat topik utama ataupun fokusnya ialah permasalahan, isu atau permasalahan yang terdapat dalam sumber rujukan. Baik, kita pergi ke perenggan seterusnya yang telah pun saya tandakan. Di samping itu juga, kekurangan bahan bantu mengajar turut termasuk dalam bahagian ini. Okey, kita berhenti setakat tu. Termasuk dalam bahagian ini. Dia merujuk kepada perenggan sebelumnya. Jadi, apa sebenarnya cakap? Termasuk dalam bahagian ini, dia merujuk kembali kepada isu atau permasalahan yang terdapat dalam sumber rujukan. Jadi, kedua-dua perenggan ini saling berkaitan. Macam tu. Cuma isi yang berbeza
tapi dengan fokus yang masih sama, iaitu permasalahan yang terdapat dalam sumber rujukan. Ada soalan? Saya nak tanya satu benda, Syok. Silakan. Kalau perenggan seterusnya itu topik dia berbeza dengan perenggan yang sebelumnya, Hmm. itu orang panggil apa? Ha. Kalau macam tu pula, uh, koheren ataupun runtutan tidak terjadi. Akibatnya, uh, artikel ataupun penulisan yang dibuat tidak mempunyai kejelasan wacana yang seharusnya ada di dalam artikel ataupun penulisan untuk mendapatkan markah yang cemerlang. Uh, Antara akibat yang lain, mungkin pembaca akan keliru. Tadi kita bercakap tentang isu permasalahan. Kemudian bila ke perenggan seterusnya, tiba-tiba pula jadi punca permasalahan. Tu jadi dua fokus yang berbeza. Oleh kerana itu, koheren ni sangat-sangat penting untuk diterapkan dalam artikel untuk supaya pembaca lebih memahami dengan lebih mudah untuk memahami artikel ni fokusnya tentang apa. Ah, faham? Okey, terima kasih saudara Syahidi. Okey, baik. Seterusnya, penulisan secara objektif. Penulisan secara objektif ni pula, dia mengenai uh, fakta ataupun penulisan tanpa melibatkan emosi. Jadi, contohnya, kajian lepas mendapati bahawa terdapat guru yang kurang berpengalaman, kurang berpengetahuan dalam pelaksanaan pengajaran. Hal ini kerana disebabkan oleh kurangnya pemahaman dalam konsep pengintegrasian ilmu dalam Islam, Ahmad Munawar dan Kamal 2015, dan lemahnya dalam penguasaan tulisan Jawi, Nur Hazliana PTL 2010, dan seterusnya lah. Jadi sini dia fakta yang diambil daripada laman sesawang dan sebagainya. Contohnya Google Scholar ataupun mana-mana platform yang bertepatan lah. Dia ni uh, penulisan secara objektif, dia tiada penglibatan emosi, hanya fakta yang tepat dan sahih sahaja. Baik, seterusnya. Penggunaan bahasa komunikatif yang formal. Ini ialah satu penekanan yang amat berat jugalah untuk penulisan artikel ataupun penulisan-penulisan yang penulisan akademik. Kenapa? Jadi, macam mana sebenarnya penggunaan bahasa komunikasi yang formal ni? Apabila kita menulis artikel, kita hendaklah menggunakan bahasa Melayu formal ataupun bahasa Melayu standard. Kita haruslah mengelakkan menggunakan slang ataupun dialek daripada negeri masing-masing. Itu untuk penyelarasan antara semua artikel supaya lebih mudah untuk difahami. Kalau ada orang yang menggunakan bahasa mereka sendiri ataupun dialek slang diorang sendiri, mereka sendiri, mungkin ada beberapa pembaca tidak faham apakah maksud perkataan ini. Jadi itu akan menyebabkan kejelasan wacana uh, menjadi kurang. Ada beberapa soalan? Setakat. Saya nak tanya ni, kalau kita guna loghat yang selalu orang-orang pakai, apakah markah dalam penulisan itu akan berkurang ya? Ya, betul sekali. Markah dalam penulisan yang dibuat oleh orang yang menggunakan slang ataupun dialek mereka, dialek negeri masing-masing ke dalam penulisan akademik akan menyebabkan pengurangan markah. Dan itu juga sangat-sangat memberikan impak yang sangat besar lah kepada markah penulis tersebut. Faham? Saya nak tanya satu lagi soalan boleh? Silakan. Kalau kata serapan bahasa Inggeris atau bahasa Arab itu dibenarkan ke untuk penulisan akademik dan sebagainya ni? Serapan daripada bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Atau daripada dua-dua tu. Boleh ke? Jika jika penyerapan tu
merupakan penyerapan yang tidak boleh untuk ditukar. Contoh, nama syarikat. Ah, contoh nama syarikat. Contoh syarikat kereta Mercedes ataupun Lamborghini. Tidak boleh ditukar kerana itu ialah nama syarikat. Nama tidak boleh ditukar dalam mana-mana jenis bahasa sekalipun. Kita perlu menggunakan nama yang sebenar. Okey, faham? Okay. Jadi, apa yang saya dapat rumuskan daripada bual bicara santai yang telah pun kami adakan, keutuhan wacana, sumber rujukan dan juga kejelasan wacana merupakan elemen penting dalam penulisan artikel ataupun penulisan akademik. Uh, Kekurangan daripada salah satu daripada ketiga-tiga elemen ini dapat menyebabkan kekurangan markah yang agak besar dalam akademik jika anda berada dalam uh, institut pendidikan tinggi, kerana ketiga-tiga elemen tersebut merupakan elemen yang sangat-sangat penting demi mendapatkan markah yang lebih baik. Saya juga berharap agar semua penonton yang melihat video ini dan juga sahabat-sahabat saya, agar ilmu yang dikongsikan pada waktu ini dapat kita semua gunakan dalam penulisan kita agar kualiti penulisan kita menjadi penulisan yang terbaik dan dikagumi oleh semua para pembaca. Saya harap itulah yang, bukan saya juga yang berharap, malah kami bertiga juga berharap. Sekian daripada kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum.